Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, Siti nak bawa korang pergi Melaka untuk kali kedua. And ada kelainan sikit sebab kali ni Siti pergi Melaka bawa anak saudara Siti. And Siti pergi holiday time cuti sekolah. Tak tahu apa jadi sebab Siti tengok nak booking hotel pun semuanya penuh dan mahal. Kita redah je, tak ada planning apa. Kalau korang nak tahu apa jadi, korang stay tune. Siti macam biasa Siti nak matcha. Bukan Masya, nak matcha. Masya? Masya nak apa? Nak matcha ke nak coklat ke? Coklat. Tomorrow. Kami berdua ni kita nak pergi hotel. Yes, kita nak pergi hotel dekat Melaka. Aki pernah saya baru boleh berhotel. Kita nak pergi jalan-jalan. Yes. Are you excited? Yes. Pas susu yang tu kan dia beli susu. Tapi susu tu bukan krim lah. Susu fresh. Guys, look at this. Woo! Kita minum matcha dulu untuk boost energy. Geli aku. Ya Allah, sedapnya. Luar biasa sedap lah air ni. Dekat balut tak rasa sesedap ini. Mushroom tu, saya suka mushroom chicken deluxe. Yang ni Hanan pun suka tau. Tapi dia suka makan mushroom saja. Dia tak suka makan roti tu. Makan roti je. Aku makan roti je. Ya. Cawangan ni macam bagus lah korang tengok tu. Dia punya mushroom banyak. Apa? Sedap. Pun sedap tau. Selamat datang ke Melaka. Mana lembu Nan? Macam tak pernah tengok lembu. Hai. Bye bye. Hai. Nampak lembu? Banyak kan lembu kan? So target pertama kita orang dah sampai ke Melaka ni nak pergi cari hotel, and hotel yang ada dalam list kita orang adalah The Shore Hotel and Residence. Siti memang recommend sangat sebab sebelum ni Siti pernah pergi, anak okey je, tak ada masalah, and dia punya environment best, and kawasan dia strategik nak pergi mana-mana. Dekat bawah tu ada mall, lepas tu nak buat aktiviti luar pun jalan kaki je, tak perlu naik kereta. Tapi katakanlah kalau sold out, kita akan ambil Swiss sebab dia memang berkongsi bangunan je, so senang. Yes, ini yang kita mahukan. Ini yang kita mahukan. Sold out kan? Sold out. Tada! Kita dah check. Sold out. Sekarang dah pukul 7.52. Kita orang masih lagi mencari hotel sebab kita orang memang tak ada booking online. And hari ni pula hari cuti sekolah. Memang harga hotel semua tak masuk akal lah. The Swiss penuh, The Shore penuh, and kita orang berhenti dekat hotel-hotel yang kita orang nampak semua mahal-mahal. Jadi kita orang decide nak cari hotel yang biasa, hotel yang murah. Kita orang carilah beberapa tapi banyak yang full. Sebab dia murah kan. Jadi kita orang sekarang ni tengah stop dekat Kish Hotel. Tadi Siti ada Google and dia ada tulis available. Harap-harap available lah sebab Helmi dah keluar pergi tanya macam mana. Tapi dah tak ada dah. Ini yang ada. Tak apalah. Bawa keluar barang. Ambil yang berapa lama? 2 hari dulu.
Okay, good. Ambil barang dulu. Mana letak kat depan tu? Kejap. Tak depan, okay, sebelum tu Siti nak tunjuk dekat korang macam mana bilik dekat The Shore yang kita orang dapat. Harga dia RM200 satu malam. Tapi dapat besar and cantik macam ni. Confirm selesa. Korang boleh tengok and compare dengan hotel yang kita orang duduk kali ni. Harga dia RM180. Wow. Ini rumahan yang lain. Yang kedua. Lagi besar. Hana boleh lari. Sama lah. Jom kita tengok. Wah, tengok ni. Wah. Kita sekarang ada dekat tingkat 29. So yang ni view and keluasan bilik dekat The Shore and korang compare dengan hotel yang kita duduk sekarang 180. Bau apa ni? Assalamualaikum. Korang nampak sendiri kan betapa banyaknya perbezaan 180 dengan 200. Dapat bilik kecil dengan bilik besar. Lepas tu kebersihan dia itu macam kurang sikit lah. Tapi tak apa, kita orang just stay untuk tidur saja, untuk rehat. For me, hotel ni sangat sesuai kalau emergency, kalau dah tak ada tempat lain, tempat nak rehat, memang ini je pilihan yang ada, memang bantai je. Apapun, kita enjoy je the moment. So, lepas check in tu, kita orang terus keluar untuk cari makan. Kan, cuba sebentar jalan baru semangat sikit. Apa? Lambat-lambat baju princess. Lajunya pakcik. Jalan ada dekat belakang. Betul. Ini kalau kita hilang pun dia tak perasan. Anak boleh tengok bot. Wih. Wow, cantiknya. Wah, bot sucak. Oh, bot jalan. Sekarang ni Siti tengah lalu dekat Kampung Mountain. Masalah, lu tengok belakang sana. Yang ni Kampung Mountain. Ni tempat untuk kita ambil gambar. Bukan rumah orang. Tapi kenapa ada kursi-kursi? Tak tu rumah orang nanya. Dekat ni kedai lompat di Mountain. Deki comel-comel. Nasi goreng Cina udang. Nak ni. Mama tiup kawan-kawan ni. Anak kata bising.
Ini. Comel ni. Like you. Ada poni, ada Doraemon. Jalan apa nak? Tahu? Oh. Tiramisu. Comel ni kapibara, Hanan. Tadi gambar tadi. Hanan kapibara. Tengok abang sini dapat apa? Dodol. Fright Night Market dekat sini memang seronok sebab ada banyak barang-barang yang menarik yang kita boleh beli. Tapi make sure sebelum beli tu korang pusing-pusing lah dulu sebab ada kedai mahal, ada kedai murah. Kita pantang je kalau nampak kain batik macam ni, nak lagi yang dah siap jahit, dia jadi kain yang ada getah sekali tu, sangat cantik. Harga dia dalam RM60 ke RM70. Tapi Siti beli kain yang jahit tepi je sebab Siti kena budget, nak fikir nak beli benda lain nanti. Nak balik. Kalau L kita balik hotel kita. Ni hotel kita. Tahu ah? Belum tahu lah. Cuba kita tengok kat luar dia tak apa. Mana papa? Sikit lagi. Tu. The next morning kita keluar makan tapi tak sempat record langsung. Siti makan dekat kedai. Siti rasa dia orang Indonesia, sedap juga makanan dia. Lepas kita pergi makan, kita pergi dekat Dataran Pahlawan Mall, jalan-jalan kat dalam tu and then lepak, minum coconut shake dekat Taman Bunga. Siti tak bergambar sangat dekat sini sebab sebelum ni dah pernah bergambar. Hanan, pusing. Dorang lah. Jom. Mana? Jangan pijak water tu. Ai, pijak juga. Tak, dia cuba elak. Dari dekat Kuantan lagi, si kecil ni nak tengok rabbit. Tapi rezeki dia dekat Melaka. Rupanya ada taman rabbit ni, masuk RM6 je korang. Jangan tolak-tolak, sabar. Slowly. Ayah ni. Dia tak sengaja. Dia ingatkan makanan. 你看这兔子出精了，它的耳朵一边会起一边。 Abang dia. Which one? Mana abang satu? Say thank you. Nah. Yeay, terima kasih. Bye-bye. 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 Wah. Wah. Maaf cakap, kita tak nak beratur. Nak naik tapi malas beratur. Apalah, kita tengok je dari bawah. Tengah berjalan tu, Siti ada jumpa satu tempat nama dia Medan Selera Cenderamata dekat area Jonker Walk tu juga. Dekat sini ada jual pelbagai oleh-oleh yang korang boleh cari. Lepas tu harga dia murah lagi compare to night market dekat Jonker Walk. Kita dah beli baju. Wow. Ya,
Budak kecil ni pandai pilih. Dah siap jalan-jalan dekat Medan Selera Cenderamata tadi tu, kita on the way balik. Ternampak satu kedai ni jual dessert. Siti macam craving nak makan aiskrim goreng, tapi sayangnya aiskrim goreng dia macam lambat siap. Jadi dia kata kena tunggu dalam 15 minit. So Siti tukar menu, Siti ambil ais kepal. Sambil makan ais kepal, sambil layan view dekat belakang ni. Kedai dia betul-betul kat tepi ni je. So nampaklah sungai tu. On the way balik hotel memang berpeluh-peluh ya badan. Keti semua berpeluh. Penat satu hal. Memang nak balik hotel, nak mandi, nak rehat secukupnya. Sebab petang nanti kita nak pergi jalan lagi, nak cari makan. Korang yang mana planning nak beli G7X yang mahal tu, tak payahlah. Korang simpan je niat tu. Korang beli Panasonic Lumix TZ99 ni. Korang tengok ni hasil dia. Tanpa apa-apa edit. And dia ada 30 kali zoom macam tu. Dia boleh zoom jauh gila. Korang tengok detailnya. Aiskrim goreng dekat money.co. Siti order coklat, Marsha order mint chocolate chip. Berapa? Tiga. Tak. Dua. Tadi tambah satu. Saya nak tambah satu lagi lah, dua. Satu RM20 mak. Ada air jangan Tapi dalam semua ada. Ya? Semua ada. Nak makan macam stick boleh. Okay, hopefully dia sedap lah. Baru berbaloi dengan RM20. Mari. Orang jangan buka benda lain tau, buka YouTube. Ini habis dah. Habis. Habis dah, Mik. Ada dalam ni ada lagi isi-isi ya. Oh, kenyang. Aduh. Tak apa. Kalau dah kenyang tak payah berhenti lah. Stop lah. Ya? Ha. Belum Siti terlupa, Siti tunjuk balik dekat korang kedai Medan Selera Cenderamata yang murah Siti cakap awal-awal tadi. Okey, nampak dekat pintu ni, masuk je pintu masuk. Belah kiri korang tu ada first kedai. Nama kedai tu Siti tak tahu apa, tapi orang yang serve Siti tu nama dia Irish. Korang masuk je sini, memang baju-baju dia murah. Baju yang Siti nampak dekat night market tadi RM20, tapi kat sini RM10. And baju yang Siti beli dekat Hanan RM15 kat lain, tapi kat sini RM10 je. Besar jugalah awal-awal tu dah beli kan harga RM15. Tapi tak apalah, kita pun beli lagi dekat sini. Baju budak dalam 2 helai Siti beli. Yang Siti punya, Siti beli dalam 3 helai. Korang, kalau sepanjang video ni Siti cakap and mention Siti yang beli, korang jangan salah faham tau. Siti beli pakai duit husband Siti. Semua duit dia. So itu saja 2 malam kita orang dekat Melaka. Kalau korang nampak macam tak banyak sangat aktiviti tu, sebenarnya bukan sebab tak nak buat, tapi dah pernah buat sebelum ni. Cuma video tu belum diedit lagi. So nanti untuk yang video lama tu Siti akan edit and post dekat korang supaya korang boleh tengok aktiviti apa lagi yang korang boleh buat dekat Melaka. Another 2 malam kita orang akan spend masa dekat Cameron Highland. Korang stay tune untuk video kita orang dekat Cameron Highland. Siti akan edit cepat-cepat untuk korang. And jangan lupa untuk video ni like dulu, subscribe and comment down below if ada apa-apa soalan. Hopefully video ni buat korang rasa seronok and bagi korang idea nak buat apa aktiviti pergi Melaka lepas ni. So that's all guys. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum.